ban cukup macam tu. Minggu ni surau ni, minggu depan surau sana, minggu depan surau sana. Alhamdulillah banyak pahala. Bagaimana jejak yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Bagaimana rupa bentuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak terapkan dalam kehidupan ni? Rumah flat kita, pipi kita, surau kita, kedudukan kita bagaimana, tuan-tuan? InsyaAllah kita berkongsi bersama, insyaAllah. Kalau ada yang kurang, tolong bagi tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, zaman kecil dia, zaman dia kecil, orang kenal Al-Amin. Baru belakang dah Al-Amin. Siapa-siapa yang nak tinggalkan barang rumah dia jumpa Rasulullah zaman kecil, belum lagi dilantik Rasulullah, bagi pada Nabi harta. Nabi mu jaga. Alhamdulillah, dia harap pada Rasulullah. Begitu sekali. Dia dewasa sikit, ni orang yang kita nak ikut ni, tuan-tuan. Belum lagi masuk ni, baru gazet baru ni. Dia dewasa sikit, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelum oleh Allah Subhanahu wa taala masuk hikmah, masuk iman, masuk kebijaksanaan, masuk kepandaian. Faham baik-baik tu? Kebijaksanaan antara yang wajib dengan yang sunat, mana dikena didahulukan. Marhaban ke ceramah, ceramah kau berharap. Ini masalahnya. Kebijaksanaan, hikmah dan iman yang masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dewasa. Nabi besar sikit, tua ke apa? Kecil, dewasa, remaja. Remaja dewasa lah. Nabi tua. Nabi meningkat lagi umur dia. Lantas dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Tengok baik-baik. Ingat baik-baik. Masuk subtopik. Menjadi rasul. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mula berdakwah. Apabila Nabi mula berdakwah, maka di samping seruan Rasulullah, macam kita dah buat ke? Seru orang mari, turun. Majlis Maulidin Nabi, bukan majlis tari menari. Cuba buat tari menari. Macam mana agak-agak? Kat Siaman ni ke? Melayu pun sama dengan India, India Melayu sama dengan Cina, Melayu sama dengan Kadazan, sama je. Orang Iban dia perlu Islam datang mari, ni orang Islam ke apa, hidup joget kedung sama je dah kata. Malu dia satu Razak, tak kerti-kerti lagi kita tua pun tua belum balik. Tua yang belum balik. Minta maaf. Kita nak muhasabah ini dah. Kita nak muhasabah. Apabila Nabi berdakwah, subtopik balik, kembali balik. Apabila Nabi berdakwah, Nabi dimarah, tuan-tuan. Nabi dihalau, tuan-tuan. Nabi dimaki, tuan-tuan. Nabi dimarah, dia halau, dia maki, dia cerca, dia nak bunuh, nak salib, nak di segala-galanya kejahatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Soalan kena jawab, kenapa? Nabi bawa kereta ke? Nabi nak suruh beli rumah flat ke? Nabi nak suruh nikah ramah ke? Nabi nak bawa datang materialistik ke madiyah ke? Tidak, tuan-tuan. Bukan materialistik yang nak dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyekat hawa nafsu jahat manusia. Ini penting. Nabi menyekat hawa nafsu jahat menyebabkan manusia yang bermukakan muka insan, yang berperangai ke perangai manusia, tetapi berakhlakkan akhlak syaitan, akan marah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi menyekat nafsu jahat. Jangan berkaraoke, Nabi sekat. Orang akan marah Nabi. Betul lah? Betul lah? Benda tak cantik. Duk bergaul laki jantan, menyebabkan kita buat karaoke, bergaul, kita membebaskan pergaulan bebas. Menyebabkan di sinilah mula tapak dia naik ke atas, berdua-duaan. Habis kita yang mula dulu. Tak reti-reti lagi kita. Dah lama dah merdeka, tak reti lagi dengan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf dia satu Razak. Maaf. Ini salah satu ini cantik, alhamdulillah, cantik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan menyikat hawa nafsu jahat. Ini perjuangan Nabi. Perempuan, jangan main perempuan, Nabi sekat, orang marah. Jangan rasuah, Nabi sekat, nafsu Nabi sekat, orang marah. Jangan kelentung orang, Nabi sekat, nafsu tu nafsu, orang marah. Jangan tipu orang, itu nafsu, Nabi sekat, orang marah. Cuba Nabi bawa kereta, cuba Nabi bawakan kepada kita, tolong beli rumah banyak-banyak. Cuba Nabi bawa kepada kita, tolong apa? Tolong apa? Carilah pangkat setinggi-tingginya, berebut gila nak jadi ketua, berbalah sana sini. Orang marah tak? Orang marah tak? Orang tak kemarah. Orang tak kemarah tuan-tuan. Tolong cari pangkat tinggi-tinggi, kan Nabi kata. Confirm. Berpuluh-puluh ribu hadis Nabi, tidak ada yang Nabi suruh cari pangkat tinggi-tinggi, tak ada. Itu bukan pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan pekerjaan Rasulullah. Cantik. Orang marah kenapa? Kerana Nabi mengikat hawa nafsu jahat yang ada bersama kita. Nampak ni kepala sama hitam kita ni. Alhamdulillah, anak pun hitam kepala. Tapi perangai lain-lain. Perangai lain tuan-tuan. Salah satu ni yang kita nak tahu Maulid Nabi. Salah satu ni tuan-tuan, yang Nabi bawa tuan-tuan, nak bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di Madinatul Munawwarah, apa yang Nabi nak garapkan kesatuan dia di Madinatul Munawwarah di antara Muhajirin dan juga Ansar. Muhajirin orang yang pergi bersama Nabi, Ansar orang yang berada di Madinatul Munawwarah dengan Ahlus Suffahnya sekali. Apa yang Nabi bawa tuan-tuan? Nabi nak satukan kita tuan-tuan. Perkara remeh yang ada satu hari ini. Perkara sunat, bukan hak wajib dah. Hak sunat aja insya-Allah. Kena faham perkara sunat baru ni. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salam kepada kaum Ansar di Madinatul Munawwarah. Salam. S-A-L-A-M, Sim Lam Alif Mim, salam. Remeh yang nampak tuan-tuan. Kalau Ustaz saya tahu lah Ustaz, memang tahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, ala unabbiukum idza fa'altum yuhibbukallahu wa yuhibbukan nas. You nak tahu tak, apabila kamu melakukan pekerjaan ni, Allah Ta'ala sayang, manusia akan sayang. Apa dia? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Maksud salam sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu. Ni satu rahmat untuk bersatu. Ini rahmat menyebabkan salam yang kita tinggal. Ini yang menyebabkan bapak pakai seluar pendek. Tak ada rahmat kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duk pada lagi bapak. Kena saya gini Ustaz. Ini dah maulid. Ini dah maulid. Betul tak? Betul. Bukan maulid tadi pun tak salah dah. Marwa'a wajah, tak salah. Tak apa-apa, kita mengingati, kita baca alhamdulillah. Tapi tidak di situ sahaja. Tidak di situ sahaja, tidak di sakat ni sahaja. Tetapi sebarkan Islam, menjaga kita. Bukan Islam kena jaga. Faham baik-baik. Faham tak ada satu razak oi? Islam menjaga rakyat, bukan rakyat menjaga Islam, bukan mengkontroli Islam. Ini yang silap berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik. Continue balik. Dia bawa salam disebabkan perkara kecil yang kita tinggal. Orang azan